syair tak pandai, nak zapin tak gemalai, nak bertiah tak menjadi. Logat apa? Logat Mesti tak perasan kan? Pahang ya. Betul Tapi lah. daerah tu macam mana? Daerah mana? Lipih. Ya, betul. Betul. Kepala weh. Tapi dengar tu orang kata bila kita dengar logat Pahang ni, saya rasa satu logat yang susah untuk diikuti tapi menarik untuk didengari. Sebenarnya sebab apa? Sebab Pahang ni sangat negeri yang paling luas. Betul. Kat Semenanjung tu kan. Ini Tok Cik cakap Pahang je lah Tok Cik. Boleh. Lepas tu dia ada macam hulu hilir kan. Ya. Kan orang Pahang dia dari mana ada hulu, ada hilir. So hulu hilir ni dia cara cakap lenggok dia lain. Dia selalu slow sangat kan. Ni macam rangkak. Kalau dia laju tu macam tak boleh berhenti kan. Itulah keistimewaan dialek-dialek dekat Malaysia ni, bukan saja Pahang je. Betul. Kelantan pun ada, Terengganu ada, semualah ya. Terengganu dari atasnya lain, bawahnya lain. Betul. Samalah.